Assalamualaikum and hi everyone. Saya Nur Hidayah, wartawan Cilik TV PSS Sepineh Channel. Pada hari ini, sekolah kami akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Sungai Pinang bagi sesi 2025-2026. Majlis ini dirasmikan oleh Tuan Guru Besar Encik Akbar bin Cik Ali. Tema sambutan majlis pada tahun ini ialah Membangun Ummah Madani. Majlis kita dimulakan dengan perarakan, diikuti dengan pertunjukan berkuda serta bacaan Al-Quran. Seterusnya, ucapan dari Tuan Guru Besar, kemudian ceramah Maulidur Rasul daripada Ustaz Muhammad Haizul Arni serta selawat beramai-ramai. Terdapat juga persembahan iaitu azan dan kasidah. Seterusnya, penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang. Jom kita sama-sama saksikan kemeriahan sambutan Maulidur Rasul pada hari ini. Bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ambil gambar. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatunin, wartawan Cilik Pro TV PSS Sepineh Channel. Izinkan saya bertanya beberapa soalan kepada Ustazah. Okey, boleh. Soalan yang pertama, siapakah anak Nabi Muhammad? Okey, anak Nabi Muhammad SAW ada 7 sebenarnya. Okey, yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Zainab, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Ummu Kulthum, dan yang ketujuh Fatimah. Soalan yang kedua, siapakah ibu susuan Nabi Muhammad? Ibu susuan Nabi Muhammad SAW ialah Halimah Sa'diyah. Terima kasih Ustazah kerana sudi ditemu ramah bersama Sepineh Channel. Sama-sama. Assalamualaikum Kaisara. Saya wakil dari Kru TV PSS Sepineh Channel. Ingin bertanya beberapa soalan kepada kamu. Soalan yang pertama, bilakah Nabi Muhammad dilahirkan? Soalan yang kedua, sebutkan satu nama isteri Nabi Muhammad.
Siti Khadijah. Terima kasih Kaisara kerana sudi luangkan masa bersama Sepina Channel. Sama. Assalamualaikum Zarif. Saya wakil dari kru TV PSS Sepina Channel. Ingin bertanya beberapa soalan kepada kamu. Soalan yang pertama, bilakah Nabi Muhammad menjadi Rasul? Pada usia 14. Soalan yang kedua, berapa tahun Nabi Muhammad menjadi Rasul? Terima kasih Zarif kerana sudi luangkan masa bersama Sepina Channel. Alhamdulillah, selesai sudah majlis sambutan Maulidur Rasul pada hari ini. Terima kasih kepada warga sekolah, guru-guru dan murid-murid serta tetamu yang telah bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Diharap segala pengisian yang kita ikuti tadi akan menambahkan rasa cinta dan rindu kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jaga diri tau semua. Bye-bye.